Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dan salam madani bekerja. Terima kasih saya ucapkan kepada semua peserta dan penonton kita yang hadir sama ada secara dalam talian ataupun mungkin ada yang menonton siaran ini, webinar ini. Hari ini kita akan membincangkan satu tajuk yang sangat menarik, sangat relevan dan pada masa yang sama juga agak kontroversi, iaitu seni, teknologi dan AI, siapa pemilik kreativiti. Kita semua maklum, kecerdasan buatan ataupun AI semakin pesat berkembang. Ia kini bukan sahaja digunakan dalam bidang perubatan ataupun pembuatan, perniagaan, malah dalam bidang seni grafik itu sendiri. Okey. Ada yang melihat AI ini sebagai satu wadah ataupun alat bantu kreatif yang boleh mempercepatkan kerja, memberi idea baru, malah membuka peluang besar dalam inovasi. Tetapi pada masa yang sama, ia juga ada juga membimbangkan setengah pihak. Mereka itu bertanya, kalau seni itu dihasilkan dengan mesin, adakah masih boleh dianggap sebagai seni tuling ataupun adakah kreativiti itu hak milik sejati kepada manusia semata-mata ataupun mesin itu turut berkongsi peranan sebagai pencipta kreatif. Pada hari ini kita akan bersama-sama uh, beberapa panel yang sangat pakar dan ahli dalam bidangnya. Okey, bersama dengan saya tiga orang panel uh, yang bagi saya seorang yang kental. Ketiga-tiga adalah wanita pada hari ini. Okey, saya memperkenalkan panel yang pertama kita, Cik Suriani Nazif. Okey, uh, syarah bagi Jabatan Multimedia Kreatif dalam bidang animasi. Dan panel kedua kita, uh, uh, Cik Rabiatul Adawiyah, uh, dan panel yang ketiga kita iaitu Puan Era Ashikin. Ketiga ini adalah pensyarah-pensyarah kita di Perda TED. Saya sangat berbesar hati kerana ketiga-tiga panel ni sudi meluangkan masa bersama kita hari ini. Kita tahu kesibukan kerja dengan kelasnya, dengan program inovasi dia, dengan program kreatif uh, yang semakin menjadi yang menjadi satu keperluan dalam setiap institusi TVET. Okey, baiklah, tanpa membuangkan masa, marilah kita masuk ke sesi perbincangan. So, soalan pertama saya pada hari ini, okey, yang saya nak lontarkan kepada ketiga-tiga panel kita, okey. Dalam konteks tajuk kita hari ini, pada pandangan panel-panel kita, kreativiti itu milik siapa sebenarnya? Adakah milik manusia ataupun boleh dikatakan juga milik AI? Okey, dipersilakan panel-panel kita untuk menjawab soalan umum ni lah. Okey, siapa-siapa pun boleh jawab lah. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih pada moderator untuk hari ini, Cik Takwa. Okey, dari segi soalan umum berkenaan kreativiti milik siapa, secara umumnya, secara falsafah dan tradisional dan secara konvensionalnya, bagi saya kreativiti tu adalah hak milik manusia sebenarnya. Kenapa dia jadi hak milik manusia? Sebab pada asalnya hasil-hasil karya yang dihasilkan oleh artis-artis terdahulu kebanyakannya adalah melibatkan unsur emosi, ada unsur intuisi, nilai kemanusiaan, ada nilai estetika yang nak disampaikan oleh satu karya. Contoh kalau kita tengok pada kalau secara dahulunya lebih terkenal kepada pelukis, okey. Saya ambil contoh sebagai pelukis ataupun ahli muzik. Okey, dalam menghasilkan satu karya,
setiap ahli muzik ataupun pelukis ni dia akan menyampaikan mesej ataupun ada cerita yang nak disampaikan melalui lukisan ataupun melalui karya muzik itu sendiri. So, ada juga hasil karya tersebut untuk menceritakan pengalaman peribadi dan juga untuk meluahkan perasaan. So, kalau kita tengok hasil karya yang melibatkan hasil yang dihasilkan oleh manusia ni, um, dari segi emosinya sampai, dari segi ceritanya sampai, sebaliknya dari kalau kita tengok pada AI sebenarnya adalah algoritma yang diproses daripada data yang sedia ada. Maksudnya dia collect data daripada artis-artis yang sedia ada dan hasilkan satu benda yang kreatif dalam bentuk AI. Dan kalau kita tengok kebanyakan AI sebenarnya tidak mempunyai jiwa, sebab dia kebanyakan adalah kopi. Okey? Dan penggunaan AI ni lebih kepada alat atau medium dan bukan pemilik kreativiti itu sendiri. So bagi saya kalau kreativiti tu mutlaknya adalah kepada manusia lah. Okey, daripada perspektif yang disampaikan oleh dengan panel utama kita, saya ingin tambahkan, s- uh, Cik Surani mengatakan AI ni janaan image yang telah dibuat oleh AI ni uh, merupakan seni yang tanpa jiwa. Okey. So kita bagi saya sendiri pun saya setuju. Saya sangat setuju. Okey. Uh, Tetapi kalau AI boleh hasilkan potret yang lebih realistik daripada pelukis manusia itu sendiri, uh, adakah bermaksud seni manusia itu semakin kurang relevannya? Bagaimana pendapat panel yang pertama kita ni, Cik Suhani? Ya. Um, Kalau bagi pendapat saya, ketulinan satu karya tu uh, tetap di-generate oleh manusia sebenarnya. Cumanya kalau AI ni dia lebih kepada bersandar kepada produk teknologi. Um, dari segi ketulinan, okey, biasanya um, karya seni ni kita kaitkan dengan ekspresi jiwa dari segi pengalaman, kreativiti manusia dan AI ni dianggap sebagai mesin yang tanpa emosi. Okey. Dan produk teknologi ni selalunya AI dia menekan hanyalah alat canggih yang memproses data dan menerima arahan pun daripada manusia. Dan dari sudut karya lebih kepada dilihat lebih kepada hasil inovasi satu AI, bukanlah ciptaan seni asli. Itu dari Okey, pendapat baik. saya lah. Ah, Okey, untuk kita bawakan pula kepada panel yang kedua kita, uh, Cik Puan Nur Era Ashikin. Saya ingin tanyalah pendapat Puan daripada sudut industri itu sendiri. Uh, Dalam pengalaman Puan di industri seni grafik dan multimedia, bagaimana kita melihat AI ni sebenarnya digunakan? Adakah lebih kepada alat bantu mereka ataupun sudah menjadi satu pesaing yang boleh menggugat kerjaya mereka-mereka di industri? Okey, terima kasih untuk moderator. Okey, pertama kali isu ni dia sering timbul dekat kalangan ni lah dalam pereka untuk grafik lah. So kerana AI ni semakin pintar dan boleh menghasilkan seni grafik, lepas tu malah dia boleh memproducekan video lah dalam beberapa saat.
So persoalan yang selalu bermain di fikiran pereka grafik, adakah AI ni adalah alat gantian ataupun dia membantu pereka grafik? So kalau kat sini saya melihat AI tu dia adalah sebagai alat bantuan. Dia bukanlah berbanding dengan pesaing lah, sebab kenapa? So AI ni dia starting dia boleh menjana idea yang awal untuk kita lah. So macam mood board, variasi rekaan. So dalam masa yang singkat. So contohlah kalau kita mendapat klien yang dia memerlukan design yang cepat, so mungkin ada setengah pereka grafik tu dia stuck dalam idea sebab kan nak cepat. So kita boleh minta bantuan AI ni untuk sediakan rough idea logo tu dululah. So kiranya kita tak bermula dengan kosong. Cumanya kita sendiri harus memperhaluskan kita punya rekaan dan kita memberikan sentuhan yang unik. So untuk kerja rutin harian kita tu dia dapat menjimatkan masa untuk kita sendirilah. Kita boleh fokus sebab kalau AI dia tak memberi emosi apa semua tu lah. So jadi kalau dia mempercepatkan lagi dari segi kita punya kerja tu, kita mungkin boleh fokus bahagian strategi, emosi ataupun kita boleh letak storytelling dekat dalam sesebuah karya kita. So AI ni dia boleh dijadikan, pendapat saya boleh dijadikan rakan kolaborasi sebab dia boleh mempercepat dan mempermudahkan kita punya hasil kerja. Macam dia lebih kurang kepada dia kita punya assistant lah. Itu kalau daripada pendapat saya lah. So kiranya AI ni dia lebih kepada natural saja, dia bukanlah pesaing sebab apa-apa pun dia memerlukan otak kita juga untuk dapat generatekan satu-satu seni ataupun karya. Itu pendapat saya. Okey. Dari perspektif undang-undang, uh, se- siapa sebenarnya pemilik hasil karya yang dijana oleh AI ni? Soalan ini saya lontarkan kepada panel yang ketiga kita lah, Cik Rabiatul Adawiyah. Adakah ia milik sistem AI? Maksud saya pencipta sistem itu tersendiri ataupun pengguna yang memberi arahan. Okey, yang kita sedia maklum, kalau kita nak guna AI kita kena masukkan arahan-arahan seperti prompt ataupun AI itu sendiri. Okey, terima kasih moderator di atas soalan yang diajukan. Okey, sebenarnya daripada segi arahan-arahan ni adalah daripada segi prompt yang kita minta lah. Contohnya daripada segi kita nak buat daripada segi video, and then kita promptkan menjadi satu ataupun ayat yang menarik untuk dipromptkan, dan benda tu dia akan interpret menjadi satu apa yang kita nak. So daripada situ undang-undang yang daripada segi prompt ni, kita sendiri yang pengguna sendiri yang menjana, tetapi bergantung juga kepada apa yang kita minta. Sebagai contohnya, kalau kita minta untuk beri kepada contoh daripada skrip kepada teknologi, ada benda yang dia boleh promptkan, ada benda yang kadang-kadang kita akan tengok dia terdapat menjana. Itu adalah daripada segi pendapat yang saya boleh huraikan lah. Sebagai contohnya, kalau untuk video, runway ML video ataupun daripada segi prompt AI, kita kena menjana prompt tu menjadi prompt yang betul. Kadang-kadang prompt dia agak tak synchronize dengan AI yang dibuat. Kita kena promptkan berkali-kali untuk jadikan prompt tu betul. Kita sedia maklum, AI ini adalah satu algoritma data yang dilatih dengan penggunaan seharian manusia. Tambahan kepada soalan kepada Cik Rabiatul, kalau AI ni dilatih dengan berjuta imej yang sedia ada, seperti mana yang dikatakan oleh panel pertama kita, dia train AI tersebut. So jadinya AI ni dapat generate sesuatu yang mengikut style. Contohnya kita nak generate image mengikut style pelukis-pelukis yang sedia ada. Adakah dari sudut undang-undang
Adakah ia dianggap mencuri seni orang? Apakah pendapat Cik Rabiatul? Okey, bagi pendapat saya, sebenarnya dia tidak mencuri idea daripada prompt tu, tetapi kita bagi satu macam idea tambahan untuk jadikan karya-karya yang dibuat ni lebih ada sudut tambahan iaitu lebih kreatif dengan adanya kita panggil macam idea-idea tambahan kita daripada contoh kita nak menjana idea, dia lebih kita kata lebih memudahkan bagi seseorang tu untuk cari idea. Kadang-kadang saya bagi daripada sudut pandangan pengguna yang pakai, kadang-kadang bila idea ni dia susah nak generate, benda tu dia jadi macam kadang-kadang kita tak mampu nak cramkan satu benda tu. Bila kita adanya dengan AI ni, dia memudahkan daripada segi idea, memudahkan daripada segi kita punya pemikiran untuk kita nak menjana idea tu. Jadinya sistem ataupun image yang kita generate, sama ada image ataupun video menggunakan platform AI ni, dia lebih membantu kepada kita punya idea awal. So dia memudahkan kerja kita. Tetapi pada masa yang sama, kita juga tidak bermaksud untuk mencuri seni ataupun style seni orang. Okey, jadi yang kita kembali kepada panel yang pertama kita, Cik Suryani. Ada beberapa soalan. Mungkin kita nak tanya dari sudut dari nilai seni estetika tersebut. Okey. Tadi kita membincangkan tentang jiwa. Okey, contoh dia jiwa. Sistem AI itu tiada jiwa. Tetapi adakah hasil image ataupun kita ambil image yang kita generate lah. Okey. Contoh dia, adakah AI ni mampu menjiwai aspek seni yang mendalam? Contoh dia macam kita generate some image, adakah dia boleh menimbulkan ataupun mewujudkan seperti symbolism, emosi ataupun konteks budaya, atau ia hanya meniru secara teknikal sahaja? Okey. Melalui nilai estetika ataupun estetik lah ataupun keaslian dalam satu seni. Sebenarnya isu yang banyak dibincangkan sebenarnya di kalangan pengkarya dan juga uh, penghasil seni lah. Okay. So, dari nilai estetik ni adalah bermaksud keindahan ataupun makna dan juga perasaan yang dapat dihasilkan melalui satu karya, dan keaslian yang ditunjukkan melalui satu karya, iaitu dari segi keunikan dari identiti dan juga hak cipta untuk sesuatu pengkarya. Okay. Kalau kita tengok dari segi nilai estetik, AI ni mampu menghasilkan karya yang indah. Maksudnya tidak terjangkau dengan kemahiran manusia sebenarnya. Okay. Tapi kalau kita tengok AI ni, dia lebih kepada kompleks dan cepat. Okay. Penghasilan karya dia adalah secara cepat. Tapi ada yang pendapat keindahan dia bersifat kosong. So itulah nilai estetiknya, kerana dia tak dapat menghasilkan pengalaman emosi manusia. Okay. Dan menimbulkan persoalan sama ada dia adalah seni tanpa perasaan yang boleh dianggap sebagai bernilai tinggi. Okay. Sebab penghasilan dia adalah cepat. Macam tadi panel kita Puan Era tadi, dari segi proses penghasilan tu, maksudnya design proses itu sendiri tidak diadaptasi dalam penghasilan karya dalam bentuk AI. Dan dari sudut keaslian pula, AI ni sering dilihat sebagai satu mesin
yang dilatih untuk menggunakan karya yang sedia ada. Uh, uh, Maksudnya karya sedia ada yang dihasilkan oleh artis manusia lah. So timbul isu plagiat dan juga hak cipta dan juga originality dalam karya AI. Mungkin meniru atau memanipulasi hasil karya lain lah. Sebagai contoh, kita ada isu pada satu ketika dahulu berkenaan dengan karya Hayao Miyazaki. Berkenaan prompt dan semasa awal kemunculan prompt untuk generate image serupa karya Hayao Miyazaki dan dari pandangan artis itu sendiri tidak bersetuju untuk karyanya digunakan dalam AI. Okay, dan untuk AI keaslian ni boleh dipersoalkan kerana bukanlah sepenuhnya adalah karya baharu. Okay, dan walau bagaimanapun dalam sudut positifnya, AI ni beri peluang kepada pengkarya seni untuk memperluaskan gaya-gaya seni baharu, okay, dan memperkayakan keaslian melalui gabungan teknologi. Dan secara ringkasnya, untuk AI ni adalah seni yang sekadar produk teknologi, okay, dan dari segi aspek estetika dan keaslian kesenian, ada pro dan cons dia lah. So lebih kepada macam mana pengguna pakai AI tu supaya tidak disalahguna dalam berkarya. Okey, baik. Daripada perbincangan kita dengan panel pertama kita tanya lah saya rasa pada dia viral yang Studio Ghibli punya style semasa dia rancak masa Hari Raya Aidilfitri pada Betul. tahun ini. So memang agak rancak sampai kan dikatakan sampai server pun tak mampu nak generate imej-imej tersebut. Kebanyakan boleh dikatakan satu dunia lah. Okey, dia tiba-tiba viral penggunaan image generated Studio Ghibli punya style. Okey. Baik. So jadinya kita pergi kepada panel yang kedua. Kita nak bertanya sedikit soalan tambahan dalam konteks dalam industri kreatif itu sendiri. Puan Era Ashkin, kita nak tanyalah. Tadi kita membincangkan dia AI ni lebih kepada alat bantu. Sekarang ni kita bincangkan dari sudut adakah ia menjadi satu cabaran utama yang dihadapi oleh mereka grafik terutamanya khususnya apabila teknologi ini semakin berkembang. Apa yang kita nak tekankan soalan kita ni adalah adakah dari segi perlu mereka itu menguasai kemahiran baru dalam AI lah. Okey. Adakah ia juga menjadi satu peluang pekerjaan ataupun juga satu nilai komersial karya yang baru? Silakan. Terima kasih untuk soalan yang dituju. Okey, cabaran untuk pereka grafik kalau dulu pereka grafik dia hanya perlu tahu Adobe Photoshop, Adobe Illustration ataupun InDesign lah. So kalau untuk cabaran pada hari ini, designer perlu tahu macam mana nak guna AI untuk generatekan image. Macam mana dia nak tahu buat copywriting yang ringkas ataupun macam mana dia nak analisiskan trend tu. So pereka grafik pun dia perlu kuasai soft skill ataupun apa-apa kemahiran yang lain lah. Kemahiran macam mana dia nak berkomunikasi dengan klien, macam mana dia nak memahami ataupun berkomunikasi untuk menjana jenama daripada klien ataupun macam mana nak memahami psikologi pengguna. So cabaran besar kat sini adalah
live learning untuk tahu kemahiran reka bentuk tu dia kadang-kadang dia tak statik sebab hari ni apa yang kita belajar dia tak sama dengan apa yang kita akan datang. So dia kena macam mana? Macam dia kena tahulah cabaran-cabaran yang dihadapi tu. So daripada segi konteks untuk pekerjaan pula, so kita tak boleh nafikan memang zaman sekarang ni AI tu dah ambil alih. Sebab apa? Dia boleh ambil alih daripada segi kita nak buat editing yang cepat. So macam kita nak touch up ataupun kita nak remove background. So kita boleh guna AI untuk menjadi alat bantuan lah. So kiranya dengan satu klik tu dia dah settle dah remove dah background. So daripada segi template design so macam sekarang ni kita tengok dekat Shopee, dekat TikTok, so dah start jual template poster, kad kahwin ataupun infografik lah. So ramai pengguna awam ataupun pengguna yang tak tahu nak buat design, so dia orang boleh guna sendiri ataupun bayar AI untuk jana income ni ataupun untuk diri sendiri, untuk sendiri, kegunaan sendiri. So selalunya platform yang sekarang ni trend kita guna Canva lah. So kat sini kita kalau sebagai pereka grafik kita kena jadi creative problem solution ataupun solver. So kira tak bolehlah jadi macam designer tukang buat cantik je. So kita kena ada feel bila kita buat sesuatu design tu lah. So message yang nak disampaikan boleh dah jadi message yang tepat, sasaran audience yang tepat ataupun sesuai dengan budaya tempatan tu. Kalau kita nak pakai AI ni, dia tak boleh nak generate benda-benda macam tu. So kiranya AI ni bagi saya dia tak boleh tirulah benda-benda macam tu. So dia tak boleh membuatkan benda yang tepat. Dia hanya boleh menyampaikan rekaan sahaja. So dari segi konteks komersial pula, kita boleh gunakan kalau klien macam mana kalau zaman sekarang ni kalau nak upah pereka nak buat design mungkin harga tu mahal. So kalau dengan AI ni cabaran dia klien selalunya zaman sekarang ni dia nak murah. Lepas tu dia nak cepat. So ramai freelance sanggup recommend design yang murah dengan menggunakan AI ni lah supaya dapat mempercepatkan proses kerja dia orang lah. So bagi saya cabaran tu dia ada pro and cons dia. Kalau yang pereka sendiri dia boleh applykan emosi, ada originality, ada budaya dan ada strategi jenama lah. Kalau AI ni dia hanyalah kosong, dia tak boleh nak sampaikan, dia semata-mata hasilkan karya ikut apa yang prompt yang kita sampaikan. So itu daripada segi untuk pereka grafik lah. Okay, jadinya kita melihat ini adalah satu trend yang sangat positif lah dalam industri. So jadinya pereka-pereka perlulah menguasai kemahiran ini supaya membuka lebih peluang kepada dalam industri itulah. Jadi tetapi saya nak bertanya lah kepada Cik Adawiyah. Dalam konteks etika, okey, tadi kita bincangkan dia menjadi satu peluang memudahkan kerja kita tu kan. Tetapi dalam konteks etika, adakah isu terbesar yang perlu kita beri perhatian? Contohnya, di mana ada isu ataupun kes di mana karya seniman sebenar dilatih oleh AI tanpa kebenaran seniman tersebut. Bagaimana kita nak tackle ataupun kita nak tangani isu ini? Kita ada masalah teknikal sikit. Okey, boleh dengar? Okey, Okey. So
Okey, minta maaf daripada isu teknikal. Okey, antara isu etika yang terbesar dalam penggunaan AI seni ni, dia lebih kepada isu hak cipta dan kebenaran lah. Okey, AI ni dia dilatih untuk kita kata berjuta-juta imej daripada segi lukisan, lagu ataupun teks yang sedia ada di internet, termasuk dengan karya-karya yang tadi moderator habaq daripada segi karya-karya artis profesional lah. So maksudnya masalah ni banyak karya ni, contoh kita nak sekarang kalau kita nak buat lagu, kita tak payah masuk studio, kita masuk kepada AI saja dan dia boleh generate prompt kan dan menjadi sebuah lagu lah. And then daripada segi hak cipta, karya-karya ni dia tidak dilindung oleh hak cipta dan memberi kesan kepada artis-artis ataupun daripada segi seniman profesional lah. Apabila karya-karya ini dibangunkan untuk melatih AI tanpa kebenaran, so dia boleh menjadi dianggap pencabulan hak cipta tu sendiri. So daripada segi ni ramai karya-karyawan dia berpendapat bahawa sepatutnya mereka ni diberi kredit ataupun bayaran ataupun sebagai kita kata kita benefit lah untuk mereka kalau karya ni dibangunkan untuk tujuan AI ni sendiri. So kita bagi contoh macam tadi saya bagi tu, contoh daripada segi penggunaan lagu, daripada segi karyawan, and then daripada segi yang Cik Su update bagi tahu daripada segi ketulinan dan nilai seni itu sendiri. Selama ni kalau kita tengok seni dibangunkan oleh usaha, daripada emosi, pengalaman dan kreativiti manusia itu sendiri. So apabila AI ni dia mampu menghasilkan kita kata muzik yang dalam berapa saat, dia timbul daripada soalan sama ada daripada segi nilai estetika ataupun nilai manusia yang akan terhakis. Okey, setengah pihak dia berpendapat bahawa dia bimbang kalau nilai seni tradisional yang kita bangunkan pada masa dulu dan sekarang yang pada era kini memerlukan masa, kita kata masa dan kemahiran tinggi yang mungkin akan dipandang rendah oleh orang. So dengan adanya AI, kita kata cabaran dia adalah daripada segi hak cipta dan ketulinan ni, kita nak tengok in the future apa yang akan dibangunkan lagi memberi impact kepada industri seni pada ketika ini. Saya ingin tambahkan sedikit dari sudut kita, adakah kita akan berhadapan dengan risiko ataupun satu risiko kehilangan identiti seni manusia itu? Adakah akan berlaku risiko? Kira betul akan berlaku risiko sebabnya bila manusia kita kata dia boleh tak ulang balik soalan tu? Selepas sebab tersekat. Soalan tambahan lah kita kepada Cik Lawia. Kalau kita melihat kepada pengembangan ini, kita juga perlu melihat adakah kita berdepan dengan risiko kehilangan identiti seni manusia itu. Adakah undang-undang kita bersedia ataupun masih ketinggalan untuk melindungi hak-hak kepada pencipta-pencipta manusia lah, pencipta-pencipta seni manusia itu sendirilah. Okey, daripada segi undang-undang tu kita panggil kepada transparansi ataupun kejujuran lah. So maksudnya kalau orang ramai dia berhak tahu sama ada sesuatu karya ni dia dihasilkan oleh manusia ataupun AI ataupun kerjasama daripada kedua-dua pihak ni. So kita kata tanpa transparansi ataupun risiko kalau kita jual karya AI ni sebagai satu kita kata sebagai satu kerja tuli manusia,
dia mampu untuk memberi tujuan komersial kepada sesuatu benda tu sendiri. Kalau kita tengok, dia ada boleh mencetuskan isu integriti ataupun dalam dunia seni ataupun daripada segi industri kreatif sendiri, dia menimbulkan pelbagai persoalan lah. So kalau kita tengok daripada segi karya AI ni, dia mampu memberi kita kata pemudahan kepada segi isu algoritma tu sendiri. Kita akan rasa isu estetika AI ni dia bukan daripada segi teknologi semata-mata, tapi kepada hak, nilai, daripada segi keadilan dan yang terakhirnya adalah daripada segi identiti budaya tu sendiri. Okey. Untuk semua panel, masa mencemburi kita sebenarnya sebagai soalan yang terakhirnya, saya ingin bertanya kepada semua panel, siapa-siapa pun boleh jawab. Dalam pandangan cik-cik semua, bagaimana kita melihat masa depan seni grafik dan multimedia dalam era AI? Adakah manusia ni akan masih menjadi satu pusat kreativiti ataupun AI ni akan mengambil alih sebahagian besar peranan tersebut? Dan apakah harapan panel-panel untuk generasi yang akan datang, terutamanya generasi barulah, sebagai mereka grafik ataupun sebagai artis digital? Silakan, siapa-siapa. Okay, terima kasih untuk soalan. Okey, kreativiti ni dia tetap milik manusia juga. Macam mana pun dia tetap milik manusia. So hanya AI ni hanya dia menggabungkan data-data yang sedia ada. AI ni dia tak ada pengalaman, dia tak ada emosi, dia tak ada budaya. So kreativiti manusia ni memang datang daripada pengalaman kita, kegembiraan kita, daripada identiti bahasa kita, daripada agama. So semua tu uniknya datang daripada kita sendiri. So sebab itu AI ni dia boleh menghasilkan imej yang cantik je, tapi imej yang bermakna tu dia tetap kena dilahirkan oleh manusia. So sebagai contoh, kalau kita nak minta AI untuk hasilkan poster kemerdekaan, so AI ni dia boleh mengeluarkan hasil tu macam bentuk bendera, warna merah putih pun dia boleh juga letakkan elemen tugu negara, tapi hanya kita mereka yang boleh memasukkan emosi rakyat, emosi kisah datuk nenek moyang kita. Lepas tu kita boleh juga letak semangat macam mana, semangat perpaduan, semangat jiwa kemerdekaan. So AI dia tak boleh nak memiliki benda tu. So jadi pemilik kreatif ni memang bukan mesin dan bukan algoritma, dia tetap milik manusia, mereka tu sendiri ataupun penulis ataupun artis. So kita ni hanya menggunakan AI tu untuk medium yang untuk menyampaikan kita punya draft sahaja. So kalau nak dikatakan AI tu dia membantu ataupun tidak, AI pun bukan musuh untuk kita, dia cumanya pembantu yang kuat. So cabaran utama untuk pereka grafik, bagaimana kita nak tingkatkan kita punya kemahiran, macam mana kita nak tukar mindset kita, macam mana kita nak tawarkan nilai yang tak boleh ditiru oleh AI. So dekat sini akhir kata saya lah, kreativiti tu memang milik manusia. AI ni hanya mencerminkan dan memantulkan apa yang kita nak diberikan. Itu untuk pendapat daripada segi saya lah. Okeylah. So kita telah membincangkan diskusi kita, namun kita dah sampai kepada penghujung webinar kita. Daripada diskusi ini dapat kita simpulkan bahawa AI hadir sebagai cabaran dan juga sebagai peluang. Dari satu sudut memudahkan kerja kita, mempercepatkan kerja dan membuka satu ruang inovasi. Namun pada sudut ataupun sisi yang lain, kita melihat ia menimbulkan satu persoalan tentang keaslian hak cipta dan juga etika serta kedudukan manusia itu sebagai pencipta seni lah.
Tapi satu perkara yang jelas diskusi kita ni, kita melihat kreativiti manusia ni tetap unik. Okey, tetap unik. Sebab apa? Kerana manusia itu berakar daripada pengalaman, budaya dan emosi lah. Okey, satu yang sukar ditiru sepenuhnya oleh mesin, terutamanya tentang AI lah. Okey, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada ketiga-tiga panel kita di atas kesudian meluangkan masa pada hari ini atas perkongsian ilmu terutamanya dalam sudut AI dan kreativiti ini. Dengan itu, saya sebagai moderator mengakhirkan webinar ini agar webinar ini memberi manfaat kepada penonton-penonton kita. Semoga apa yang kita bincang pada hari ini memberi inspirasi kepada semua lah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kepada penonton-penonton kita. Sekian, terima kasih.